guys, welcome back to my channel. Alright guys, so sekarang ni kita join race Tamiya Cup 2026 round 3. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. So inilah pemandangannya. Ada pembantu Apit, Pitman. Ada Imran Bulat, dia masuk race kali ni geng. Kena racun dengan aku. So aku masuk dua kategori. Yang ni macam biasalah TT01. Yang ni TT02 ni main open. Ni geng-geng. So ginilah, ni body shell yang aku kata baru. Body ni lawa, tapi laju ni tak tahulah laju ke tidak. Tak. Laju ke tidak tu nombor 2. Lawa penting. Ada auto show geng. So kat sana lah. So ni layout track yang SAC Mall Urban Shoe. So ni lah yang kita akan main. Ni abang, TikTokers kita. Right, so kita set up dulu kereta supaya dia cun-cun ya. Tu dia My Sifu, Abang Day. Abang Day, say hi. Gitu nampak. Say hi. So sebelum kita nak bergerak berjalan tu, saya kejap lagi akan jalan lah. So kita melihat kawan-kawan dulu. Ni kita ada champ lepas kita. Kita ada champ kita kat sini, Zame. Ni champ kita season lepas. Jadi ada champ juga. Oh, tengok kereta. Wajah. Semak kereta dia. Ada brother kita. Ni kereta dia. So kejap lagi saya makan run untuk qualify yang kedua. Ni kita ada Kanda J, TikTokers kita. So masuk juga race. Sekarang ni jom kita run dulu. Tengok kereta tu kurang macam sebenarnya. Aku GT spec ni kereta dia slow macam tu. Kereta slow. So nak main tu macam for fun. Let's go. Santai di posisi mantul. Let's go. Go EB, Muzamil, Iqbal Adnan, Ayu Lai, Erin Zuhairi, Daniel Mirza, Syuklam, Zaro, Syahduar, Madre. Luar 19-0, Keseluruhan 19-1, British 19-9, Asma 22. Okay, so sekarang ni, alah, cameraman pendek lah geng. So sekarang ni, qualify yang ketiga yang kedua. So jom. Dengan base tu problem tak? Kerana pula time tu, 2 kali tak jalan, sekali je jalan. Pak Long dengan Zainal bersaing hebat ya. Ini jabut lah bos, tangan tu. Kalau Pak Long dengan Zainal Baru dah jalan. Weh. berada di belakang Zainal. Tapi kat poket ni. Alah. Kalau pakai pun Pak Long dah lead sekarang ni. Dia best one lap ke best one time?
Aduh. Dah dapat time dah. 17.4 tadi ya? 17.4. Kalau ikutkan kategori tadi nombor 3 lah. Tapi disebabkan pinion ni cabut pula dia. So aku jalan, bearing aku tak ikat, aku jalan dia gitu. Wek-wek dia macam ni tadi. Semat tak? Semalam aku nak buat, tak payah. Aku buat. Oh, tak apa. Tu yang laju. Bearing tak ikat Ha. Santai bos. So kejap lagi kita buat balik. Kejap lagi kita main ni pula. So gelabah sikit lah 2 kategori. Biasalah bro. Bau. So angkat dia. So jom aku set up jap. Okay Imran. Apa tadi kisah tentang body shell? Tu dah pecah-pecah dah tu. Tak ada modal lah bos. Body dah crack. Lepas tu dah tampal. Nampak? Mana tadi barang ni? Ni laser ni, dia ada plastik. Okay. Plastik tu tak buka Tampal, lepas tu plastik yang lekat. Okay. So nak tahu tak jawapan dia? Siapa bodoh? Saya bodoh kan, bodoh. Belikan balik. Aku body okey nampak. Handsome lah. Ni boleh lah. Posisi aku makin laju sikit daripada season lepas. Nampak ni. Nama Sam keluar dengan bendera Negeri Sembilan. So yang ni dekat GT Open sama juga. So kita buat tinted. Tinted warna Chromax disebabkan driver aku panas. Aku terpaksa buat Chromax disebabkan bila aku bawa, driver aku cakap silau. So aku buat Chromax supaya nanti dia lebih konsisten dan lebih stabil lah kereta. Betul lah tu. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Saya pandai. Awak tak laju tahu sebab apa? Awak tengok driver awak. Silau. Mana pakai aquarium ke apa ni? Mana spek? Spek. Tolong pakaikan spek mata saya boleh? Saya malah nak pakai takut orang gelak. Nampak tu. Semat Alright, so kejap lagi dia hujan. So kejap lagi kita akan jalan balik lah. Jalan balik, kita pakai GT spek dulu. Lepas tu baru kita main GT Open. Santai dia posisi. Okay, so sekarang ni final yang pertama. So Sam start nombor 6. Okay babe. Tahu belum? Sekejap. Stop it. Get some help. Pak babe, nak racing ni nombor 6 tu. Kau pergi naik lagi dia. Cepat lah. Sibuk lagi. Okay. Accident. Tengah corner terbalik, patah. Aduh. Alah. Hai. Tak apa. Sualah. Highlight masih mendahului ya, walaupun betul-betul berada di belakang highlight sekarang. So tak dapat teruskan perjuangan untuk GT Stack. Aduh, yai. So cabut dah. Sam dah bagi barang untuk Apik pergi beli. Tapi Sam bagi cut bank sekali. Lagi Apik beli X-ray. Alright, so kita tukar dulu. Patah pula. Traction kuat. So corner tadi memang terbalik lah. So jadi kita akan jalan yang ni. Yang ni rehat dulu. Kalau ada barang jalan, tak ada barang tak payah jalan. Oh sayang Porsche ni. Njut dia. Tadi kita main GT Stack. So sekarang ni GT Open. Menggelabah sikit kan. Je le savais très bien. Je le savais. Mais je ne sais plus rien. Bang, tadi open tangan saya krem. Saya jadi macam tak boleh corner tu bang. Sayang position. Oh. Takut position rosak. Tapi okey kan? Okey kan? Okay, so last kita nak tunggu panggil penyampaian hadiah Apik Hitman okey?
Menggelabahan. Hari tu aku seorang, babe. Hari tu aku seorang 2 biji. Tamak nak masuk 2 kategori. Ni. Selalu aku tak buat video kan. Kali ni korang tengok betapa gelabahnya Sam. Nak time kereta rosak tadi. Pisang. Memang pisang. Ni selamat lah. Ada jual tadi. Ini pun buka kotak, map. Buka kotak. Hey. Dia paksa suah buka kotak. Paksa. Okay, mantap. Kereta Sam dua-dua cun punya.